Biji Myvi datang untuk tukar oil cooler. So kedudukan oil cooler dia ada dekat belakang ni. Ni oil cooler dia. So nak buka ni kena buka semua lah atas ni. Airflow dia kena buka. Kena drain juga coolant. Coolant dia ni kena drain dulu supaya nanti buka. Bila kita buka oil cooler ni dia tak keluar air lah. Okay, walaupun kalau dia keluar pun keluar sikit lah. Oil cooler yang baru lah. Dia datang macam ni lah. Kotak dia lah. Okey, nak buka dia kena cabut semua pipe ni. Okay, klip ni kena buka semua. 4 klip kena buka semua. Lepas tu dia ada 2 skru lah. Saiz 12. Satu, sini satu. Kita drain dulu lah air ataupun coolant dia. Buka dulu butterfly ni. Dah buka semua hose. Boleh yang start buka skru 12 tu. Okey, dah pasang, skru dah masuk. Dah ikat. Masukkan hose. Hose dah masuk semua. So settle lah. Pasang balik airflow. Settle.